Ni balik paling. Matu kecil mimpong. Ada lah. Dia bagi atuk Ni hybrid bos? Ni hybrid. Hybrid kan? Ni dah ada bunga. Ui. Dah ada bunga. Lagi Ling? Durian banyak durian. Semua hybrid. Kok limau dah besar. Tumpah lalu bos. Ni beli apa lagi? Beli racun semut. Racun ananai. Tu kalau kita tanam pokok tiba-tiba mati, rupanya dia makan akar semut. Ni boleh siram kat mana? Ambil ni dengan ni, pakai penutup besar ni, satu 2 liter air. Lepas tu spray kat pokok, lepas tu tuang air bawah, tuang kat dalam tanah. So nanti Batu pokok tu okey lah, tak mati. Pokok tak mati, dia tak ganggu pokok. lepas tu semut yang sarang dalam akar tu mati lah. So Kita spray 2 minggu sekali lah. 2 minggu sekali. Ini besarnya pun ikut penutup kecil. Oh, Satu tutup, ini satu tutup kecil, 2 liter air. okey. 2 minggu sekali. Pokok Indo. Cantik. Durian. Dah tengok ni. Durian paling. Hah? Teka kan? Teka kan ni? Ni pun teka kan? Durian teka. Sedap lah teka ni. Durian Musangking. Durian teka RM38. Musangking RM38. Kim Hong durian apa? RM38 lah. Murah ke mahal ni? Udang merah Paling. RM38. Murah ke mahal sini? Untuk besar-besar ni harga dia. Ni Lexon. Ni kita dah beli King of the Ring. Durian hitam. Ni RM68, mahal sikit. Tapi ni hybrid kan? Dia Baik, tu. beri RM2. Musangking ni yang kategori besar ni mahal sikit. Berapa? 118 Musangking. Tupai King.
Apa Ling? Sponsor lah. Nanti boleh tak? Nak beli ni? Lagi boleh. Beli ya. Lagi lah. Belanja. Dia ke kau? Ha? Dia belanja. Bisa belanja Ling keluar duit. Ikan apa nak beli? Lumba-lumba. Beli kita lumba. Race. Tangkon ni dia lumba. Race. Ni petak ni ikan keli. Kasih bang sikit. Kasih dia keluar lebih sikit lah. Masuk. Kasih masuk. Kasih keluar. Denas berapa lama nak keluar buah? Selalunya lah. Dia nampak batang. Ada batang sikit lah. Baru dia keluar akar. Batang sikit okey. Okay, thank you bos. Ini dia punya kedai. Ni dekat Nilai. Sini memang banyak. Banyak buruk, pokok, tanah semua elok-elok. Ni dia punya bos. Bukan. Mangga. Okay, thank you bos. Okay, thank you lah. Jumpa lagi. Okay. Apa tu? Ya, tu buah apa? Cepedak. Okey, ni dekat Kampung Jijan rumah pak mertua saya. Nampak ni. Oh, betik punya tinggi. Gram Belanda. Ni limau ni. Macam ni. Atuk, ni lemon lah tu. Tu. Tapi dah keluar buah. Tu lemon. Dia bagi kasut, dia bagi kasut suruh pergi ikut. Pedak durian apa? Cepedak apa tu? Ha? Cepedak apa nama? Dia cepedak dengan dia durian. Ui, cepedak durian. Tu dia. Ni. Kalau sampai ni balik ni. Dah masak dah besar ni. Masa ni. Nak buka bau rumah. Nanti lu belum lagi ni. Ini dia masak ni. Dah tu. Nampak ni harta dia. Oh, kalau masak lepas tu dah masak. Dah nak masak. Lepas rumah dia masak. Oh, tunggu tarik. Haji Hassan ni lah dia. Ni Haji Hassan kita. Tunggu tarik. Nak pergi mana pula tu? Ni Haji Hassan kita dia bela ayam. Ni ayam pot, Datuk. Ayam paling? Lohman. Ni ayam Lohman. Ayam telok. Dah ada telur tu. Ni. Ada dalam 5 ekor ni. Beli dulu kecil-kecil je. Ni sangkak kami beli dekat apa ni, Atuk Farm. Kami suruh dia buat. Ha? Ayam ni dah besar lah. Dah besar ah? Telur. Ni dedak telur. Dedak yang buat subur ni besar tu. Hijau. Ni dedak ni untuk telur dia. Nampak. Tapi mungkin tak tempat tak elok kan. Ya. Belum lagi yang asal dia ni. Kaki ni patah. Hmm. Dan ni apa dah. Buat. Apa tu nak buat apa? Patah tu ni. Ha. Sekarang ni. Ni. Patah. Ni kan. Di mana ni? Elok lah tu. Buat tu. Ada siap tu. Oh, nanti kat situ semua ayam mana? Ni nanti spray ni bang. Bapak dah beli.
untuk kelapa hybrid tu. Ini 4 tahun lampuan. 4 tahun Datuk Lama tu 4 tahun. Itulah. Hmm. Nangka. Tapi pendek je lah kan, taklah tinggi. Tak tinggi, tak boleh kutip. Ah. Nangka madu tu. Mana tu? Nangka madu ni. Berapa lama dah Ada tu? kata 2 tahun lebih dah boleh buat. Dia. Itu perluasan. Berapa semua di Bandung. Lagi apa lagi Datuk ada kat sini Tok? Pokok apa? Bapak dapat benih untuk pokok batu kucing apa Brazil. Tu. Hmm? Tu ada 4. Apa dia? Apa dia? Pokok apa? Matu kucing Brazil. Oh, hitam tu Dia macam buah kana. Hitam tu. Tak boleh. Hmm. 1, 2, 3, 4. 4. Oh ni mata kucing Brazil. Dia nak apa? Musang king tu. Mana? Berkabung dia tu. Oh, berkabung tu, yang berkabung tu. Patah tengah tu. Ni musang king ni. Ada. Mampu dia berselindung dalam tu. Lagi mana? Oh, dia tak boleh no. Tu. Cempedak durian tu. Cempedak durian. Dikasihkan. Kacukkan. Ni kalau orang mata dia Dia mati ni dah kering. Ni dah dah batang dah kering. Dah ada mani dah masak. Hantar rumah sehari 2 barulah keluar. boleh nak potong. Apa tu? Pokok apa tu? Tadi? Pisang tanduk. Ui, Buah ni yang kita kata keuntungan. Tak ingat silong. pisang tanduk ni kira ni belum dia masak no. Seminggu ah. Ni tanam dari kecil kan no? Semua ni ke bawah tu belum. Bau apa dia?